Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the studios. Dalam video kali ini, aku dapat lagi sebuah phone yang sangat menarik, iaitu phone Nubia Focus 2. Dia memang fokus untuk kamera, sebab tu nama dia Nubia Focus. Kamera kan, mesti dia fokus-fokus kan. Sebab itulah dia bagi nama Nubia Focus 2. So, apa yang menarik dekat phone ni dan harga dia di bawah RM1000? Apa yang menarik? Jom kita bincangkan dalam video kali ini. Sebelum tu jangan lupa subscribe, share kepada kawan. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapat notification awal video terbaru daripada Ri Studio. Jom kita mulakan. Tengok apa yang kau dapat apabila kau beli Nubia Focus 2 ni. Ini kotak dia guys. Kotak dia cantik lah, bagi aku sangat lawa. Design dia, orang kata selamat lah design dia. Design yang sangat cantik walaupun full budget. Dan dia ada logo AI kat situ. 256GB storage, 20GB RAM, 8+12. Nubia Focus 2 5G. Kemudian dia bagi korang casing transparent. So memang best lah, sebab nak share casing pun rasa tak jumpa setakat ni. Ni paling baru model ni. Kemudian dia bagi charger guys, 22.5W, pengecasan pantas. Okay, kabel. Kemudian korang juga dapat screen protector di dalam ni dia bagi. Dan korang kena pasang sendiri. Tapi yang mana korang tak reti nak pasang tu, hantar kedai. Okay, kemudian dia ada beberapa helai kertas ataupun manual. Alright. Dan ada SIM ejector tools. Itu sahaja guys, yang kotak dah tak ada apa dah. Kalau korang tengok design dia kan, design dia memang sangat berbentuk kamera lah. So kat belakang ni ada 3 buah kamera, ada tulis Neo Vision, 108MP AI kamera. Dan dekat atas ada apa ni? Ada mic ni, ada mic. Lepas tu kat tepi belah kanan ada volume rocker up and down, ada fingerprint scanner dekat bawah volume rocker. Bawah pula ada speaker Type C, ada juga mic dan juga dia juga ada USB. Dia juga ada audio jack. So korang boleh cucuk headphone kat sini. Dan juga specialnya Nubia Focus ni dia ada radio. So cucuk dekat sini sebagai antena dan boleh akses radio. Skrin pula memang sangat lawa lah. Bagi aku skrin dia skrin 6.7 inci. Full dia tak Full HD tapi HD Plus saja, IPS. Bukan lagi level-level AMOLED, tapi skrin dia sangat terang dan aku rasa sangat lawa. Kalau korang tengok kat sini, skrin dia sangat lawa. Okay, cuba tengok sini. Skrin dia dah cukup lawa. Untuk spek pula, dia datang dengan Unisoc T760. So nampak macam pelik kan. Unisoc ni daripada mana? Kenapa tak pakai Dimensity? Kenapa tak pakai Snapdragon? Sebenarnya Unisoc T760 ni dah banyak kuasakan phone dengan tablet kat luar sana dah banyak. Dan dia sangat bagus chipset dia. Sebab tu dia boleh dapat harga murah. T760 ni datangkan bersama dengan 8GB RAM dan RAM virtual boleh set sampai 20GB RAM. Itu yang bestnya Nubia Neo ataupun Nubia punya software ekosistem ni. Dia boleh set virtual RAM sampai 20GB. Sebenarnya jom kita dengar kualiti speaker dia. Adakah speaker dia sedap seperti phone-phone lain kat luar sana? Jom kita dengar. Dan untuk tentang korang, dia hanya ada satu speaker, dia bukan stereo. Malangnya dia masih lagi mono, dia bukan stereo. Jom kita dengar kualiti speaker dia. Sebenarnya kita tengok kualiti kamera dia. Adakah cantik kamera dia? Jomlah, let's go lah. Aku dah bawa berjalan lah sikit phone ni kan. Ambil gambar sikit. Jom kita tengok kualiti kamera ni. Lawa tak lawa? Let's go. Kau komen lah pendapat korang tentang kualiti kamera dia. Untuk prestasi harian, daily usage tak ada isu, memang sangat lancar. Buka TikTok, Instagram, Facebook ke apa semua lancar, tak ada masalah. Dia rasa macam phone yang harga RM1,500 macam tu kat atas. Walaupun dia bawah RM1,000, mungkin dalam 800 lebih kawan boleh dapat. Tapi dia sangat lancar. Dia smooth, dia buka application dengan sangat lancar, tak ada hiccup, tak ada lag. Dan semua aplikasi boleh dijalankan dengan baik. Kita guna CapCut pun, edit video pun, dia masa dia tak boleh lawan lah masa flagship punya render video kan. Tapi dia tetap, orang kata smooth
dan boleh buat editing video. So korang yang baru mula nak buat affiliate ke, baru nak start shoot video ke apa, boleh guna Nubia Focus ni sebab kamera dia sangat nice. Dan dia juga datang dengan EIS, video dia agak bagus lah, tak berapa nak gegar, dan kamera dia sangat berkualiti tinggi. So itulah selling point utama Nubia Focus 2 ni. Untuk SIM tray guys, dia hybrid. Kalau korang letak satu SIM card, korang hanya boleh letak satu SIM card dan satu SD card. Kalau korang letak dua SIM card, korang tak boleh letak SD card. So dia hybrid, dia tak full lah, tapi okey lah kan, boleh juga dua SIM dan SD card. Kalau korang tanya aku kan, adakah Nubia Focus ni orang kata berbaloi untuk kita pick dengan harga bawah RM1000? Aku kata yes, sebab kualiti kamera dia yang sangat lawa. Kemudian software dia yang simple, tak ada iklan. Lepas tu bagi aku dia punya sistem software tu sama macam yang ada kat Nubia Red Magic. Cuma dia satu je kurang, dia tak ada gaming punya software yang macam Nubia Neo 3, Nubia Neo 3 GT kan, dia tak ada. So itu je kekurangan dia. Tapi selebihnya software MyOS Android 15 yang sama dengan Red Magic dan sebagainya, sangat-sangatlah best bagi aku. Smooth, lancar, dah tak ada bloatware, tak ada benda-benda yang heavy-heavy. Customization juga cantik. So untuk daily usage kamera video sangat okey. Untuk bateri pula, dia datangkan dengan 5000 mAh dan pengecasan 22.5W saja. Aku cuba cucuk 45W punya charger, nampak macam ada improvement sikit. So mungkinlah dia boleh achieve sampai 25W. Pengecasan hampir 2 jam lah, 1 jam setengah macam tu. Dan aku tak rasa galat sangat sebab pengecasan dia agak laju. Dan dia bekalkan charger yang memang sangat bagus lah dalam kotak. So untuk bateri sangat tahan lama guys. 1 hari ke 2 hari boleh dapat. Memang orang kata seronok lah untuk jadikan phone kedua. Kalau phone pertama pun sangat, kalau kau tak ada bajet kan, sangatlah sesuai untuk jadi phone pertama. Sebab dia tarik signal yang kuat, lepas tu bateri yang tahan lama. Untuk gaming guys, setting yang dapat setakat ni high frame rate. Kemudian untuk grafik boleh dapat sampai ultra. So memang grafik tak ada isu. Jom kita try main tengok ada drop frame rate ke tak. Seperti yang korang tengok, memang gaming tak ada masalah overheat, panas pun tak. Siapa kata Unisoc tak bagus? Unisoc ni bagi aku sangat bagus guys, sebab dia tak panas dan gaming pun sangat menyenangkan. Tak ada rasa panas langsung kat belakang ni. So gaming sangat best guys. So sebelum kita akhiri video ni, aku nak cerita sikit lah beberapa perkara yang aku tak suka tentang Nubia Focus 2 ni. Pertama, saiz dia sangat besar. Kalau dia buat 6.6 inci ataupun 6.5 inci, sangat cun guys. Sebab bagi aku, bila saiz kompak, kita senang nak ambil gambar ataupun dia boleh jadi alternatif untuk jadi phone kamera yang sangat kompak dan orang kata sedap dipegang. Ni sebab 6.7, dia agak besar lah di tangan. Kemudian yang kedua, dia tak ada gaming punya software. So kalau kita swipe-swipe masa main game tu, tak ada gaming punya software. Tak ada tengok IPF berapa, tak ada set. Dia memang betul lah, dia bukan untuk gaming. Tapi kalau phone model lain macam Honor, macam Xiaomi, dia tetap ada gaming center, betul tak? At least kena bagilah gaming center yang basic pun adalah untuk kita control buka WhatsApp sambil main game. Ni tak boleh. Itulah dia yang kekurangan yang aku sangat-sangat geram. Kenapa dia tak wujudkan gaming center dalam Nubia Focus 2 ni. Kemudian yang ketiga, kualiti video dia sebenarnya boleh diimprove lagi. Cuma mungkin ada software update lah untuk improvekan kualiti kamera dia. So sampai situ je video pada kali ni. Jangan lupa subscribe, tinggalkan like dan tekan butang loceng tu. Dan lebih banyak konten yang menarik akan menyusul lepas ni. Salam kata Aidilfitri daripada Ri Studios. Selamat Hari Raya. Sebelum kita mengakhiri video ni, jangan lupa share pada kawan-kawan banyak-banyak video ni, sebab free. Betul tak? So jumpa lagi pada video akan datang. Let's go, bye bye.